Pertama, first model, untuk mengetahui temperature anda tu berada dalam keadaan baik, pertama sekali kita pastikan temperature tu berada di tengah. Okey, sekarang temperature tu berada di tengah. Okey. Dan kita boleh mengira saat termostat kita buka dan lalu kipas akan berputar dalam masa lebih kurang dalam 60 saat ataupun 1 minit. So sekarang kita tunggu kipas itu akan berputar sebentar lagi ya. Ya, kita tunggu sama-sama ya. Okey. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, masih belum berputar. So kita kira lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Pun masih belum berputar. So sekejap lagi mungkin dia akan berputar. Temperature masih berada di tengah. Di tengah itu dalam keadaan normal ya. Dalam keadaan normal iaitu di tengah ya. Sebuah MyV lama. So kira countdown balik. 5, 4, 3, 2, 1. Pun masih belum berputar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okey guys, dalam masa 30 saat kipas itu akan berhenti berputar. Sekiranya terlebih masa yang diberikan, maka anda mengalami permasalahan dalam sistem penyejukan enjin. So, bagaimana anda untuk mengira? Bila anda berhenti di traffic light atau di mana-mana kawasan jam dan anda boleh mendengar kipas itu berbunyi dan anda boleh kira dalam hati anda. So, sekiranya berlaku sesuatu yang pelik ataupun tidak muhasabah, so cepat-cepatlah anda cek anda punya kereta. Okey, ini untuk MyV lama ya. So untuk kereta-kereta anda, kebiasaan-kebiasaan anda pun boleh cek sendiri. Sementara kereta itu masih normal, anda boleh cek dan pastikan pengiraan anda itu betul dan tenang-tenang dan steady, jangan kalang kabut ya. So pengiraan itu biasa tepat, dia tidak akan lari ya. Sebab semuanya engineer dah kira. So sekarang kongsikan kepada mereka yang tidak tahu. Dengarkan kipas anda berputar. Di dalam kereta pasti anda berputar walau apa jenis kereta sekalipun. Assalamualaikum. Selamat berhari raya. Berhati-hati di jalan raya.